UIA dia tak gunakan MUAT sebagai dia punya syarat kemasukan ke UIA. Dia menongkah arus agaknya. Jadi dia pakailah sistem APT, EPT itu untuk nak saring pelajar-pelajar yang akan masuk ke UIA. Itu memang sistem dia sendiri? Ya, betul. Memang dia saja buat sistem? Ya, betul. Alright, betul. UIA Cuma dia ada sistem dia? dikatakan dia satu level dengan TOEFL, macam TOEFL, IELTS punya standard. Level? UIA bagi 6 tahun maksimum untuk kau duduk. Maksudnya kalau contohnya selalu degree 4 tahun lah. Tapi kita sangkut APT, EPT. Ataupun kalau kau ada juga sangkut dekat semester-semester yang selepas tu, jangan risau sebab kau ada 6 tahun maksimum untuk duduk kat UIA. Kan orang cakap bidang pengajian Islam ni susah, peluang kerja tak banyak. Kau setuju ke benda tu? Ini satu isu yang aku selalu bincang benda ni. Oh ya? Aku selalu bincang benda ni, dan aku rasa sebenarnya bukan peluang pekerjaan yang bermasalah untuk khususnya untuk pelajar-pelajar pengajian Islam. Sebenarnya pelajar-pelajar pengajian Islam ni tak cukup kreatif. Tak semua orang yang belajar contohnya bahasa Arab kena keluar mesti jadi cikgu. Tak juga. Assalamualaikum, what's up guys? Selamat datang ke podcast Bias Forward. So, Alhamdulillah guys, sebelum tu saya nak cakap selamat berpuasa kepada semua umat muslimin muslimat. Dan moga segala amal ibadah anda diterima oleh Allah. Dan moga anda istiqamah dalam setiap amalan yang anda lakukan. Bukan saja di bulan puasa, tapi malah selepas bulan puasa. Jadi hari ini, saya membawakan anda satu topik yang hangat, iaitu tentang student pengajian Islam. Sebab apa? Ada orang cakap memang asyik nak borak-borak pasal pengajian Islam juga. Memanglah pengajian Islam kena borak. Kalau tak diborakkan, korang tak tahulah apa pentingnya pengajian Islam. Tapi hari ni kita more to in deeply kepada student luar negara pengajian Islam. Dia belajar kat mana? Dia belajar dekat Sudan guys. Sudan. Tanpa buang masa, hari ni saya menjemput sahabat saya, Furqan. Faizab, Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kenal tadi ni. Baru kenal. Sebenarnya dah lama dah set, tapi Furqan agak busy lah. Busy apa? FYP waktu tu. FYP. Bulan 12 hari tu. Oh, sekarang Furqan macam mana? Saya baru habis je, baru menamatkan pengajian dekat UIA. Sebelum tu lah yang saya ke Sudan tu. So lepas ke Sudan, saya sambung ke UIA 4 tahun. Baru-baru ni lah berjaya habiskan juga degree saya yang dekat UIA. Oh, kau UIA. Kau tahu itu ada orang dia viral kat podcast ni borak pasal UIA. Sebenarnya tu kenalan juga tu. Kenalan juga tu. Kenalan juga tu. Ramai juga orang kenal Zikr Safwan ni. Macam mana kenal dia? Okey, cerita dia bermula. Kita orang, dia junior aku sebenarnya dekat sekolah menengah. So kita orang bersekolah menengah dekat sekolah yang sama waktu Utara kan? Dekat utara, betul, utara. 2011 sampai 2016, 2017 punya tu lah. Alamak, aku begitu tahun. Okey, tapi tak apa. Lepas tu kita orang sama-sama juga selepas aku ke Sudan, dia ke IPTA tak silap aku. IPTA. Kemudian aku balik daripada Sudan sebab bukan dah habis belajar lah, yang ada masalah tu. Dia pun kebetulan nak ambil degree waktu tu. So kita orang kebetulan tersama juga apply dekat UIA. Jumpa balik dekat UIA lah. Macam tu. So hari tu kan dia ada borak pasal UIA, ada apa entah punya assessment apa. Okay. APT apa? APT? APT, EPT. APT, EPT Kau boleh terangkan secara jelas kat aku apa benda lah APT, EPT tu lagi? Dia apa ya? Memang susah lah. Okay. Kalau aku tanya kau lah, sebab hari tu ramai gila tak puas hati dengan dia cakap susah. Padahal bagi aku ramai je yang cakap susah kat komen. Tapi bagi kau APT dekat UIA ni susah ke tak dan perlu ke tak?
Okay. So dia sebenarnya UIA dia tak gunakan MUAT sebagai dia punya syarat kemasukan ke UIA. Jadi sebagai ganti kepada MUAT, sebab MUAT kan national lah, kira national lah pakai kan, mana-mana universiti yang IPTA, IPTS pun kebanyakannya akan perlukan MUAT. Dia menongkah arus agaknya. Jadi dia pakailah sistem APT, EPT itu untuk nak saring pelajar-pelajar yang akan masuk ke UIA. Kiranya itu memang sistem dia sendiri. Ya, betul. Memang dia saja buat sistem tu. Ya, betul. Alright, Betul. UIA dia ada sistem dia. Dikatakan dia satu level dengan TOEFL, macam TOEFL IELTS punya standard. Level. Dikatakan macam tu lah. Tapi aku tak tahu sejauh mana kebenaran tu sebab aku tak pernah ambil lah TOEFL, IELTS semua kan. Itu tahap kesusahan dia lah. Tapi kalau tanya aku sendiri, personally, aku pun sangkut. Memang susah lah. Aku belajar bahasa Arab dekat Sudan. Tapi aku tak tahu dekat mana part yang aku sangkut juga dekat. Kau bahasa Arab kat Sudan tapi kau sangkut dekat UAE. Apa? Betul. Tak, dia sebenarnya Habis tak bocorkan sikit lah. Apa je soalan-soalan dia tanya. Apa yang susah sangat? Kalau ikut format soalan, Sebab dia budak SPM nak masuk kan. Bagi tahu kat orang. Okey. Kalau ikut soalan, dia English, aku cakap English dulu. Diorang kena prepare apa? English Proficiency Test. EPT ni dia punya intipati soalan tu aku rasa lebih kurang, bukan sama lah, aku tak kata sama, lebih kurang macam MUAT juga. Soalan kemahiran pendengaran, kemahiran bercakap dan writing. So dalam tiga-tiga kemahiran tu dia adalah dia punya soalan-soalan tertentu dia lah yang dia test. So mungkin dekat penulisan yang rasanya yang ramai sangkut lah. Ini berdasarkan aku punya penilaian lah. Sebab dia ada cara-cara sendiri yang macam mana kau nak score dalam kemahiran penulisan. Dia ada format dia sendiri lah. Dia ada format dia. Contohnya dia kena guna past tense ataupun present tense, aku tak ingat. Itu cara kau nak menulis bila kau nampak data and then kau kena jawab soalan penulisan tu kan. So kena ada cara spesifik yang kau nak kena guna. So kalau kau tak ikut cara itu kira habis lah. Ya, selalunya lecturer akan kata kalau kau tak guna cara-cara ni memang kau takkan layak lulus lah. Tapi kalau pula untuk bahasa Arab, sebabkan aku student bahasa Arab dekat UIA, jadi dia punya standard akan tinggi lebih pada kuliah ataupun kursus lain lah. Kos bahasa Arab lah. Kos bahasa Arab yang perlukan dia punya kelayakan tinggi. Yang lain-lain berbanding yang lain-lain. Kiranya kalau untuk kos bahasa Arab, dia punya ni Arabik tu lain lah. Dia tak lain soalan daripada segi soalan, tapi dia punya level untuk lepas lagi tinggi untuk bahasa Arab. So beza juga lah, ada beza juga. Beza. Contohnya untuk pelajar law contohnya kan. Pelajar law mungkin band 3 dah lepas. Tapi kalau untuk pelajar bahasa Arab, kita orang punya standard waktu tu 6 ataupun 7 kalau tak silap. Yang bahasa Arab punya band. Ya, betul. Wow. So boleh kata almost full marks lah. Jadi sebab itulah yang ramai kata susah tu. Especially bahasa Arab lah. Sebab bahasa Arab APT, Arabic Proficiency Test ni dia wajib untuk semua kuliah atau semua kursus. Walaupun tak kira bidang kau. Sama ada undang-undang ataupun bisnes ataupun ekonomi dan lain-lain lah yang ada ditawarkan tu, wajib juga untuk kau lulus dengan dia punya standard minimum. And benda ni sebenarnya kita bukan nak takut dengan korang, betul tak? Betul. Justru kan sebenarnya kau galakkan tak student pasal SPM try benda ni? Kalau kau tanya aku personally, aku percaya yang UIA ada something yang special lah untuk aku. Dan disebabkan itulah aku decide untuk masuk UIA lah. Antaranya yang aku dapat exposure sepanjang daripada degree aku kat sana, antaranya sebab barisan lecturer yang bagus-bagus, yang international. Most of it kan. Aku rasa bukan sekadar kos bahasa Arab. Sebab aku kalau tengok kawan-kawan aku pun dia kebanyakan mereka yang ambil kos-kos berbeza pun tetap mengatakan UIA ada lambakan pensyarah yang bagus. Betul, aku setuju dengan kau punya statement. Even dekat
kuliah of economics contohnya kan. Sebab aku ada satu subjek yang wajib aku ambil. Subjek apa aku dah tak ingat, tapi kena belajar dekat fakulti ekonomi. Tapi waktu tu kita orang punya pensyarah adalah pensyarah daripada India, Dr. Aslam Akbar nama dia. So internationalization tu masih ada lah dekat UiA sebab antara vision tak silap aku kot zaman-zaman sebelum aku sebenarnya. Yang sekarang ni aku tak tahu masih pakai lagi ke tak. Internationalization of knowledge, Islamization of knowledge. Islamisasi ilmu. Ya. Dan juga internet kalau dalam bahasa Melayu dia apa? Internationalization of knowledge. So benda-benda ni yang bagi aku dia sangat unik berbanding dengan universiti-universiti tempatan yang lain ataupun universiti awam yang lain lah. So siapa yang dapat tu jangan takut kan? Jangan takut, walaupun ada yang kata susah dan aku personally aku rasa macam ada susahnya. Tapi UiA bagi 6 tahun maksimum untuk kau duduk. Oh, kiranya kalau di sini. Kalau tak lepas APT dengan APT tu, kiranya at the end, contohnya lepas tu tiba-tiba kau lepas pula kan. Okay. Kiranya kau lepas juga. So kau punya course tu jadi lama sikit lah habis belajar berbanding orang lain yang lepas awal macam tu. Betul. Oh, aku dah faham. Maksudnya kalau contohnya selalu degree 4 tahun lah. Tapi kita sangkut APT, EPT. So mungkin katakanlah kita sangkut satu SEM 6 bulan contohnya. Jadi kita sangkut 6 bulan selepas orang lain grad. Ataupun kalau kau ada juga sangkut dekat semester-semester yang selepas tu, jangan risau sebab kau ada 6 tahun maksimum untuk duduk kat UiA. Zaman aku lah 2021. Aku tak nak pergi jauh lagi kat UiA. Okay. Aku nak pergi part Sudan. Kenapa dalam banyak-banyak negara kan? Contohnya kan ada negara Jordan yang power dengan ilmu bahasa Arab. Ada negara macam-macam lagi lah. Yaman, Mesir. Kenapa kau pergi Sudan? Kau tak tahu ke Sudan tu memang negara yang agak meronsingkan lah kalau nak pergi? Sebenarnya aku punya keputusan untuk nak pergi ke Sudan tu aku dah expect dah Sudan macam tu as it is. Tapi ada beberapa punca lah kenapa aku decide untuk pergi juga ke Sudan. Walaupun beberapa halangan lah. Yang pertama sebab aku tak ada pilihan lain selepas daripada SPM tu, aku tak ada pilihan lain untuk nak ke universiti. Sebab yang pertama aku tak berminat untuk nak sambung belajar dekat Malaysia. Dan juga beberapa offer yang terpaksa aku lupakan lah sebab aku tak layak agaknya. Contohnya macam pergi Morocco ataupun pergi Arab Saudi. Tapi sebabkan macam Arab Saudi dia punya permohonan terlalu lama dalam masa 2. Dia betul. Dia kalau macam Jordan, Morocco and Saudi tadi. Saudi. Dia lepas SPM dia lebih kurang dalam mungkin dalam setahun hingga setahun lebih baru dapat result. Betul, so dalam time frame tu sebenarnya macam-macam kita boleh buat lah. Macam kita buat. Contoh macam kawan-kawan aku ramai yang tiba-tiba kan dah nak exam stamp, tiba-tiba dia terbang Morocco. Aku macam Betul. Dah nak stamp tu. Betul. Jadi itu pun antara punca lah kenapa aku pilih Sudan sebagai option lain lah. Sebab waktu tu yang boleh pergi immediate adalah Sudan lah. Yang kedua pula sebab Sudan adalah tempat yang direkomend oleh family aku. Bukan family ayah aku tapi pakcik aku sendiri. Sebab dia pernah bekerja kat sana dengan Petronas. Jadi disebabkan tu dia kata why not cuba dekat Sudan. Dan mak ayah aku setuju. Dan aku dengan expectation yang dah tahulah macam mana Sudan keadaan Sudan tu. Tapi tetap juga aku setuju sebab aku percaya yang belajar dekat tempat yang lebih struggle dia lagi efektif untuk seseorang lah. Terutamanya jiwa-jiwa macam aku ni lah, jiwa-jiwa memberontak waktu tu kan. Jiwa memberontak, jiwa malas belajar. Jiwa sama malas belajar kan. Kau sama dengan aku. Betul. Sebab kalau waktu tu umur yang waktu tu aku pergi belajar dekat Malaysia contohnya, aku mungkin dah berubah course contohnya.
So sebabkan tu aku pilih juga Sudan, walaupun hardship yang ada dekat situ, tapi aku terimalah resilient yang kita kena ada lah nak pergi sana tu. Itu So tapi memang kau dah tahu lah tempat tu memang tempat aku dah expect betul sebab tempat-tempat yang ada. ya betul. Sebab tak cuma sebelum aku pergi tu peperangan tu tak adalah seteruk selepas beberapa tahun aku dekat Sudan. Dia sebelum aku nak pergi tu cerita-cerita dia adalah cerita yang Sudan adalah tempat negara miskin contohnya. Oh, okay. Dan bila aku pergi aku rasa benda tu real sebab aku pergi 2017 sampai 2020. So 2017 waktu 3 tahun juga lah kau sana. 3 tahun setengah. Lama untuk, juga. To be exact. Ya. Oh, dah nak habis dah weh. Okay, so 2017 aku rasa macam Sudan berada pada tahun 1960-an, Malaysia. 50-an Malaysia. Dan aku duduk dekat Khartoum ibarat Kuala Lumpur. Yang ibarat dari Kuala Lumpur. Ibarat bandar paling besar lah, bandar paling okey. Khartoum adalah ibu negara Sudan. Aku duduk tak jauh daripada airport dalam range 10 km, 5 km ke 10 km daripada airport. Okay. Tapi still aku rasa macam tahun 1950, 60 macam tu lah dekat Malaysia. Faham. Soalan aku sebelum aku nak sambung lagi bab kau dah sampai Sudan tu. Macam mana parents kau bagi kau pergi sana? Okay. Aku memang dibesarkan daripada awal pun. Daripada awal aku membesar tu, mak ayah aku dah masukkan aku ke asrama. Untuk pengetahuan, aku duduk asrama bermula umur 6 tahun. Oh. 6 tahun aku duduk asrama. Tapi bermula dengan dekat lah. Dekat KL waktu tu. Sampailah sekolah rendah habis. Kemudian aku pergi, dia hantar pula asrama dekat Kedah, dekat utara lah. Daripada tingkatan 1 sampai habis SPM. Jadi yang ketiga, ke Sudan pula tu, mak ayah aku macam dah okey je lah nak hantar sebab diorang dah percaya aku boleh berdikari. So, diorang punya reaction waktu nak tahu aku nak pergi ke Sudan tu pun macam tak adalah teruk sangat ke apa, tak adalah sebab mungkin diorang dah tahu expectation tu kan. Diorang dah expect yang anak aku ni aku nak dia belajar nak dia belajar dekat luar negara juga. Sebab abang aku pun belajar dekat Yaman. Oh, so family kau kebanyakan ni kiranya kau membesar dalam family yang Islamik lah. Nak kata Islamik sepenuhnya tak juga, tapi kita dididik ke arah itu. Ke arah agama. Ke arah agama. Maksudnya memang parents nak anak-anak dia tu agama. Ya, betul. Dan kau pun sebenarnya memang aku tengok sebenarnya walaupun tak nak sama belajar, tapi sebenarnya kau memang minat arah agama lah. Sebab kau balik Sudan pun kau tetap nak sama agama. Kalau ikutkan cerita betul itu lain lah. Balik pada Sudan, sebenarnya nak explore bidang yang baru. So, bidang-bidang baru yang profesional punya ataupun STEM punya bidang. Tapi tak berjaya sebab tak dapat restu orang tua. Jadi terpaksa jugalah kita pursue juga dalam bidang yang berkaitan. Tapi aku lari sikit je. Sebab asalnya daripada pengajaran Islam dekat Sudan. Tapi bila nak keluar bidang dan tak terlalu jauh dengan pendidikan Islam, pilihan yang ada dalam bahasa Arab lah waktu tu. Tak, sebenarnya yang aku tahulah, biasanya kalau orang yang belajar agama ni, dia macam mana pun dia tolak nak belajar agama, dia akhirnya dia tak akan kena belajar agama kan. Gitu. Aku ada rasa setuju jugalah. Walaupun tak sepenuhnya setuju sebab ada beberapa kawan aku yang dan aku tak menolak orang yang macam ni lah. Maksudnya aku pun bersetuju juga kalau orang nak keluar daripada bidang agama tu sendiri. Macam aku mungkin disebabkan tekad mak ayah tu lah yang buatkan aku stay dalam line yang sama. Tapi ada juga beberapa kenalan dalam keluarga sendiri pun yang bermula daripada jalan ataupun background agama. At the end dia jadi ni lain juga kan. At the end dia ambil professional, TVET. Ada yang buat undang-undang contohnya, ada yang buat wiring contohnya.
ada yang oil and gas, macam tu. Sebab yelah kan orang cakap bidang pengajian Islam ni susah, peluang kerja tak banyak. Kau setuju ke benda tu? Selepas kau dah tengok kan, ramai je orang yang at the end boleh masuk situ masuk sini. Okey, ini satu isu yang aku selalu bincang benda ni. Oh ya. Yeah. Aku selalu bincang benda ni, dan aku rasa sebenarnya bukan peluang pekerjaan yang bermasalah untuk khususnya untuk pelajar-pelajar pengajian Islam. Sebenarnya pelajar-pelajar pengajian Islam ni tak cukup kreatif. Okay. Tak cukup kreatif sebab apa? Sebab ada beberapa, ini pun aku sendiri baru tahu, baru explore benda ni sewaktu aku duduk kat UIA. Sebelum UIA aku tak nampak juga dia punya Vision vision clear dia kan. vision Tapi sebenarnya pelajar-pelajar pengajian Islam ni sebenarnya dia boleh buat contoh, kita buat contoh minor, walaupun kau belajar dalam bidang Quran Sunnah sebagai contoh, tapi kau boleh buat minor dalam Islamic banking. Ataupun kau boleh buat minor dalam undang-undang syariah contohnya. Dan bila kau combine dua tu, jadi bila kita nak apply kerja ataupun bila kita dah graduate, jadi kita boleh pergi ke arah minor kita tu. Tak semestinya dekat pengajian Islam semata-mata. Yang major tu lah. Dan aku ada beberapa kawan yang dah explore benda ni dan dia orang berjaya bagi aku. Sebab yang lagi menariknya, buatkan benda tu lagi menarik sebab dia adalah pelajar Quran Sunnah kalau tak silap, tapi dia combine kan, dia buat minor dalam Islamic banking, tapi dia plan master dalam bidang undang-undang. So bila dia nak keluar, dia syariah, syariah betul. Bila dia keluar, dia boleh pergi ke, sebagai contoh lah, dalam Islamic banking ni kita tahu mungkin ada Islamic ataupun syariah board. Ya, syariah law, yang law berkaitan dengan banking kan. Dalam bidang Islamic banking mungkin dah ramai orang explore. Tapi dalam Islamic banking pengkhususan undang-undang itu tak ramai lagi yang buat. Faham. Dan inilah yang aku cakap kenapa kena kreatif lah. Kreativiti itu penting. Sebab dia tak semestinya bila kita dah belajar dekat sesuatu kursus atau bidang, kita kena stay dalam bidang yang sama. Sebab bagi aku percaya setiap orang dapat berbakti dengan cara yang berbeza-beza. Maksudnya tak semua orang yang belajar contohnya bahasa Arab kena keluar mesti jadi cikgu. Tak juga. Aku percaya yang macam-macam yang kita boleh explore dengan kena kreatif bidang, lah. Aku faham. mengikut kreativiti. Aku dah tengok satu podcast, dia cakap contohnya kan, ada orang ni dia dapat peluang pergi Sweden follow orang keluar jemaah tabligh sebab dia ada bahasa Arab. Maksudnya orang sponsor dia full kat sana. Faham tak? Maksudnya kena berjaya kreatif lah. Which is sebenarnya kita tahu kita ada kekuatan dekat bidang yang kita belajar. Tapi macam ni kita nak kreatif untuk menyumbang dalam peluang kerja. Betul. Sebab peluang kerja ni sebenarnya semua tempat ada, untuk bukan sahaja untuk kursus yang tertentu. Tapi untuk semua orang. Betul, setuju. Gitu. Dia tak ada semestinya kau rasa macam okey, aku ambil bahasa Arab, confirm jadi cikgu je lah yang ada. Lepas tu kau cikgu full, aku nak kerja apa? Banyak lagi kerja. Betul. Kau boleh jadi embassy, kau boleh jadi translator. Translator pun ada orang nak. Betul. Kemahiran bahasa lagilah siapa-siapa tak nak kan. Bayangkan kau boleh kerja dengan Pak Arab kan, jadi dealer ke negosiator, semua banyak. Semua kau je kena tahu kat mana nak pergi. Betul. Setuju. Gitu lah. Okay, sambung balik kita pergi kat Sudan. Okay. First arrive dekat Sudan, apa yang kau nampak dan apa yang kau rasa? Miskin lah. Miskin is the word lah kot. Cuma aku tak adalah view Sudan tu miskin sebagai penghinaan kan. Tapi nampak lah kesusahan. Kesusahan tu memang nampak lah. Airport di mana? Airport waktu aku sampai aku naik waktu tu Saudi Airline. Okay. Keluar daripada kapal terbang waktu tu ada shuttle bus lah. Shuttle bus tu semua completely normal. Aku sampai waktu tu pagi, pukul 2 pagi tak silap, touchdown dekat Khartoum. So aku tak berapa nampak sangat lah dia punya situasi sebenar. Tapi once aku dah keluar je daripada
immigration, kawan aku ataupun bukan kawan lah, waktu tu belum kawan, pelajar-pelajar yang ada dekat Sudan tu sambut aku. Rupanya naik van high ace yang tahun 90-an tu. Kalau kau pernah naik lah. Kalau kau pernah naik. Toyota high ace yang hari ni jauh beza lah. Tapi kalau tahun 90-an, kalau kau pernah naik high ace, Toyota high ace, dia kecil, seat mungkin ada 6 orang. Yang contoh kalau badan orang Malaysia size XL ke contohnya, kau bersempit-sempit lah dalam Dia bukan van-van mewah macam tu lah. tak ada. So itu macam mana Sudan greet aku lah kali pertama. So kat situ kau dah rasa tak sedap hati lah. Kau dah rasa lain macam mana? Macam aku cakap tadi, sebab aku dah expect dah expect semua benda tu. Jadi aku tak kecewa. In fact aku rasa macam excited untuk nak explore lebih lah apa yang ada dekat Sudan. So bila antaranya lain lagi, sampai-sampai je dekat Sudan kita rasa berdebu tau. Dekat Malaysia kita mungkin tak rasa sangat berdebu ni, ataupun kita rasa berdebu mungkin waktu kita nak melintas jalan dan waktu tu ada bas-bas rapid KL yang tengah lalu lalang. Itu pun certain place je lah. Certain place je dekat Kuala Lumpur ni kan. Tapi Sudan dia punya debu yang aku nak describe tu, dia adalah benda yang nature dia orang. Sebab negara yang padang pasir dan sampai-sampai kita rasa, contohnya lah waktu tu rambut panjang, aku sampai dekat sana, rambut ni jadi keras. Sebab berdebu. Jadi antara benda yang great aku waktu tu, kita turun daripada tangga aeroplane tu. Okay. Flight aku, dia greet dengan satu bau debu. Lepas tu debu tu juga dia mengeraskan rambut-rambut. So memedihkan mata, hidung kita nak bernafas jadi rasa sesak. So itu macam mana Sudan greet aku lah. Kau berapa orang time tu? Sekali gerak, dia biasanya kalau pergi luar negara ni, biasa bagi aku dia gerak sama satu batch kan. Berapa satu batch berapa orang? Kalau ikutkan satu batch lah, tapi ada kejadian sebelum aku nak fly tu. Ada kejadian juga? Ada kejadian. Dekat kat Sudan ada kejadian? Ya, betul. Sebab itu kali pertama aku ke Sudan adalah kali pertama aku naik flight, international flight. Dan aku tak ada pengiring. Sebab kali pertama aku nak fly, aku diarahkan waktu tu untuk beli tiket flight. Aku pula memang tak pernah beli tiket flight. Maksudnya kena beli sendiri lah tiket Aku flight beli tu? tiket sendiri. Okey, lepas tu? So bila masuk key in nama, aku tak key in nama penuh. So contohnya kalau nama aku Sulaiman Akhlakin bin Rahman contohnya kan. Kau Sulaiman Akhlakin je? Orang panggil aku Sulaiman contohnya. Sulaiman je kau tulis? So aku tulis Sulaiman Rahman. Dan benda tu aku dah proceed, dah beli tiket waktu tu. Okey, lepas tu? Bila nak fly, aku cuba email dekat airline tu. Waktu tu flight kali pertama aku beli adalah Ethiopian Airline. Bila kita nak communicate dengan Ethiopian Airline, diorang tak ada office dekat Malaysia waktu tu lah. Ataupun diorang tak responsif. So aku try email diorang, email tak jadi. Sampailah hari aku nak kena terbang, rupanya tak boleh terbang. Sebab aku key in salah maklumat nama aku. Hari nak terbang lah? Hari nak terbang. Dengan batch tu? Sepatutnya dengan batch tu lah. So kau terbang dengan? Aku tak jadi terbang. Jadi kali kedua aku beli tiket. Kau terbang sendiri? Aku terbang sendiri seorang-seorang. Dalam keadaan itu kali pertama aku terbang ke luar negara. Oh ya? Ya. Maksudnya kau gerak seorang lah daripada Malaysia? Aku gerak seorang, betul. So cuma yang ambil kau daripada sana tu student-student tu lah? Student-student. Cuma student-student tu adalah bukan kebiasaan orang yang sambut lah. Sebab selalunya kebiasaan yang akan menyambut pelajar-pelajar baru adalah wakil daripada Persatuan Pelajar. Tapi dia kawan aku ni dia macam excited kot, tak silap waktu tu dia nak ambil aku juga, and then waktu tu lah kita orang berkenal. Macam tiba-tiba dah dalam masa berapa minit aku sampai, tapi kita orang dah macam dah kenal lama waktu tu. Sebab kebetulan pula aku boleh cakap Kedah, kawan aku yang ambil ni adalah orang Penang. Kenal dia orang kat mana sebelum tu? Dekat tu, dekat airport. Memang dekat airport aku sampai tu, aku cari muka Melayu yang macam menunggu kan. Dan aku rasa waktu tu okey, ni orang Melayu kot ni. Masa kau sebut lah universiti tu, nama universiti. Tak, aku macam Malaysia ke? Malaysia. Dekat situ lah.
jadi kawan. Terus jadi kawan kat situ lah. Laki punya nature lah kot. Tak apa, tapi kau macam main jalan je tu. Yalah, betul lah. Dalam satu sisi aku rasa macam benda tu kalau aku praktik dekat tempat lain, in fact sebenarnya aku dah praktik kat tempat lain. Contohnya selepas waktu dekat Sudan tu aku ada juga beberapa trip yang aku pergi. Backpackers lah. Backpackers. Dan macam tu juga. Orang yang tak kenal tapi aku bawa kenal dan tiba-tiba jadi kawan. Faham. So sebab tu lah kot agaknya mak ayah aku punya reaction untuk nak lepas aku ke Sudan macam was nothing. Okey je. Faham. Lepas tu dia bawa kau pergi mana? Universiti tu lah? Kau duduk asrama? Malam pertama tak. Malam pertama tu sampai pukul 2 pagi macam tu. Waktu tu Raya Haji. Raya Haji tahun 2017. So sampai-sampai diorang greet aku. Okay, lepas tu pula kebetulan Raya Haji, program Raya Haji orang Malaysia dekat sana, pelajar Malaysia dekat sana adalah memang kita korban lah. Korban unta lah? Unta ada, kambing ada, lembu pun ada. So pagi siang tu memang diorang kebetulan lepas sembelih beberapa ekor lah. Berpuluh-puluh ekor lah waktu tu. So aku dibawa ke satu tempat, ke satu rumah. Rumah tu dipanggil tasamuh. Tasamuh dalam bahasa Arab ni bertoleransi. So rumah tu dipanggil nama tasamuh sebab ada satu supermarket, macam bukan supermarket lah, yang kecil macam Kedai kalau kita lah. Speedmart. Level-level Speedmart, tapi nama dia tasamuh. Jadi sebabkan yalah penempatan Malaysia tu kita nak kena tahu lah kan dekat mana sebab kita ni satu komuniti dekat bila sampai luar negara. So dekat Tasamuh tu dia punya street memang cantik lah kita nak sampai tu. Ibarat macam kalau untuk orang Kuala Lumpur dekat PJ Old Town contohnya. PJ Old Town tu bila kita sampai macam kita excited tengok kiri kanan cantik kan, bangunan-bangunan cantik. Sekali bila dia masuk dalam sikit, jalan tanah tak turap. Maksudnya tak ada jalan tar yang dia memang apa nak kata berombak-rombak lah. Bukit dah lalu lah. Lepas tu dia berhenti dekat satu tanah kosong. Tanah kosong yang bayangkan ada satu blok taman. Okay. Tapi tiba-tiba satu tempat tu dia Lapang. tak ada lapang. Dia tak ada apa-apa pembangunan ke apa ke. So kau dekat situ kau rasa kau akan diculik lah? tak culik lah. Yelah sebab kau main kenal dengan orang kan. Dah tak ada berculik ke apa ke. Orang Melayu. Kalau jadi apa-apa orang Melayu tak apa, aku tak takut. So okey tak apa. Turun-turun, rupanya rumah aku dekat sebelah kawasan lapang tu lah, kawasan padang pasir tu. Jadi kita masuk, sampai masuk rumah tu diorang greet aku dengan satu lauk sebab diorang tahu lapar malam kan. Diorang masak sup daging tulang waktu tu. Sup daging tulang dari korban punya lauk lah ni. Lepas tu kebetulan special sikit sebab ada housemate aku adalah Thailand. Jadi orang Thailand yang masak lah. Cara Thailand lah yang masak. So itulah macam mana diorang greet aku. Bawa ke Sudan. Bawa ke kali pertama sampai ke Sudan. Ke mana aku pergi. Rumah tu. Lepas tu belajar kat sana macam mana pula? Okay. Untuk tahun pertama aku, kita orang ada requirement untuk fasih dalam bahasa Arab ataupun kita boleh komunikasi atau faham bahasa Arab lah. So Fokusnya more kepada bahasa dulu lah. fokus dia kepada bahasa lah. Jadi selepas beberapa minggu tak silap aku sampai ke Sudan, aku dimasukkan kepada markas luar ataupun pusat bahasa. Dia sama macam dia nak pergi Mesir pun semualah, cuma Mungkin standard dia sama. Standard practice adalah sama. standard practice untuk kita belajar kat luar negara mesti kita kena belajar bahasa dulu. Betul. Macam orang nak buat preparation nak belajar ke Germany, orang nak buat preparation belajar ke Rusia, dia akan ada mesti international. akan belajar juga bahasa tempatan ataupun negara yang kita nak pergi tu. Betul. So preparation untuk bahasa Arab nak masuk ke universiti adalah 6 bulan. Selepas 6 bulan baru pendaftaran dibuka. So tahun 2017 aku sampai Raya Haji. So tahun 2018 baru aku dapat masuk mula belajar sebagai pelajar degree lah dekat Sudan, International University of Africa, ataupun dalam bahasa Arab dia
Jamiah Afriqiyah Al-Alamiyah. Cakap bahasa Arab tu. Tapi Sudan tu lah, dia Afrika. So macam mana orang-orang Sudan kat sana? Uh, Waktu aku sampai tu adalah beberapa beberapa kes pasal culik, Oh ya? culik ataupun mencuri, ataupun orang panggil orang lokal panggil harami. Harami ni pencuri lah kan. Diorang tak sebut diorang tak berborak dalam bahasa Afrika lah, diorang berborak dalam bahasa Arab. Orang Sudan tu. Specifically untuk Khartoum dia sembang bahasa Arab. Oh ya. Tapi untuk bahasa klasik ataupun bahasa asal dia, tak silap aku, adalah Nubia. Dia bahasa Bahasa apa tu? Nubia ni adalah satu Macam phone, jenama phone. Nubia ni dia punya asal usul bahasa dia datang daripada Mesir. So Mesir kuno kalau tak silap aku lah. Macam mana bahasa dia tu? Kita nak sebut nak apa, Memang tak faham lah. nak pronounce pun tak boleh lah, sebab dia punya tulisan dia tu pun lain daripada yang moden yang ada sekarang ni. Oh ya? Ya. Nubia Orang-orang apa je yang akan sebut bahasa tu? Orang-orang terutamanya belah utara atau belah utara Sudan, yang maksudnya nak menghala ke Mesir. Sebab Sudan ni adalah berjiran dengan Mesir, atas dan bawah lah. So kalau kita tengok peta Sudan ni yang bertutur bahasa Nubia adalah belah-belah utara, dan juga beberapa kampung lah, beberapa kampung kawasan-kawasan luar bandar. kiranya orang-orang OG dia lah. Orang OG ataupun tak tahulah nak boleh samakan ke tak dengan orang asli, aku tak pastilah. Oh tak adalah. Kan. So bukanlah orang asli kan. Kiranya kalau pergi kat kampung orang tu borak bahasa lain. Dia macam kalau kat Malaysia ada dialek. Contohnya kat utara kan. Orang utara kan tiba-tiba dia kat ujung-ujung kan tiba-tiba cakap yang campur-campur sikit, yang bahasa dia dah macam kat Thailand kan. Dia bunyi pelik sikit. Betul. Dia macam tu lah. Sebab aku ada pengalaman sekali sampai ke wilayah Qadarif, ataupun orang tempatan panggil Gadarif. Gadarif ni berapa jam daripada Khartoum aku tak ingat. Mungkin 5 ke 6 jam macam tu lah daripada Khartoum. So di situ orang communicate ada dengan bahasa yang lain yang kita tak pernah dengar, dan juga ada orang yang boleh communicate dalam bahasa Arab yang sangat baku. Itu Sudan lah kalau daripada segi bahasa dia. Sebab tu tadi jadi gada daripada call. Dia tak guna call, dia guna Gadarif. Macam tu. So kebanyakan daripada diorang pun mesti guna bahasa Arab yang macam tu lah. Betul. Cuma kalau dekat Khartoum selalunya dia akan guna bahasa yang dah international lah. Yang jadi, ada pa. Kan biasanya ada tempat yang tak guna ada pa kan. Cuma even pa ni bukan masalah negara Arab. Pa ni tak silap aku memang semua negara Arab memang dia akan tukar jadi ba. Pepsi contohnya. Kiranya memang hurufnya diterima, cuma dia tak digunakan dalam bahasa dia. Even orang tu menggunakan yang international. Betul. Bahasa Arab yang untuk diguna pakai untuk semua orang. Betul. Even kalau orang yang moden-moden ni pun, dia bila pronounce P tu dia tak boleh dapat pronounce dengan baik lah. Macam orang Malaysia ataupun orang kita nak sebut huruf Dhad. Dhad adalah salah satu huruf yang paling susah nak disebut lah dalam bahasa Arab. Dekat Arab lah? Bukan dekat Arab. Dia sebenarnya adalah, sebab tu bahasa Arab dipanggil antara nama bahasa Arab adalah Lughatul Dhad. Kenapa dinamakan macam tu? Sebab itu adalah highlight kenapa bahasa Arab adalah unik dalam ni lah, dalam dunia lah. Sebab huruf Dhad tak ada dekat mana-mana bahasa. Kita ada D contohnya. Kita ada D dalam English, dalam bahasa Melayu, tapi kita tak ada Dhad. Macam mana kita nak tulis huruf Dhad dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu? Sebab kalau kau nak cakap kita ada D, dia orang ada dal. Betul. Tapi dia orang ada ganti dia orang ada dot. Sebab tu itulah yang berlaku bila dia nak sebut Pepsi. Sebab dia memang pronounce P jadi ba ataupun pa jadi ba. Jadi itulah masalah bila dia nak pronounce Pepsi ataupun huruf Dhad tadi tu. Contohnya kalau dia orang huruf Dhad, macam mana dia orang sebut? Dhad tak termasuk lah untuk bahasa Arab sebab itu memang bahasa Arab. Tapi untuk orang Melayu contohnya, tak semua orang boleh sebut huruf Dhad dengan betul.
Kan dot dia kalau kita pergi ke makhraj huruf pula, tempat nak keluar huruf. Makharijul huruf. Kan. Dot dia kena angin terkumpul kat tepi ni. Betul. Lepas tu lidah kita dekat gigi, keluar sikit pada gigi untuk kita nak pronounce dot. Sebab tu kalau dalam tasmih Al-Quran pun biasanya kat Al-Fatihah ramai tak lepas dekat walal dot. Kan, itu antara cabaran. Itulah macam equivalent antara bahasa Melayu pada huruf dot dan bahasa Arab pada huruf P contohnya, sebagai contohlah. Susahnya orang Melayu nak sebut sebut dot, dan susahnya orang Arab ni nak sebut pa. Betul? Faham. Special. Ni dia dah masuk bahasa Arab sikit. Padahal kita nak buat Sudan kan. Nampak? Harap tak tembak dalam-dalam lah. Jadi kita hanya soraf, faham. Okay. Tadi macam aku cakap kan, kau cerita pasal orang Sudan ni menerima tak orang Malaysia, ataupun macam mana pandangan foreigner diorang ni kat foreigner? Okey, itu soalan racist lah. Dia tak racist yang macam orang Melayu racist, itu sensitif. Macam sikit lagi nak terkeluar. Dia tak macam senang kata politik Malaysia lah kan, yang view Melayu tak boleh tengok Cina. Ini yang recently berlaku lah kan. Contoh Melayu tak boleh tengok Cina, atau Cina tak boleh tengok Melayu. Gitu. Tapi yang lawaknya bila kau tanya pasal macam mana orang Sudan view orang Malaysia, adalah walaupun sehitam-hitam kulit kita orang Malaysia, tapi bila dekat sana, sampai sana, dan kita lalu sebelah orang Sudan, budak-budak ni kan, dia akan cakap ni hao, sebab dia ingat kita orang Cina sebenarnya. Walaupun kau hitam, kulit kau hitam, walaupun kulit sawo matang. Ya. Even yang aku kurang gelap ni kan, aku gelap ni kan, yang gelap lagi pada aku ataupun yang macam aku ni pun sama. Dia akan greet kita ni hao. Macam tu. Oh, itulah aku rasa mungkin expectation kalau orang-orang Afrika jumpa orang ni lah. Orang luar daripada Afrika kot, aku boleh cakap. Sebab dia mungkin macam orang Arab. Arab ada jambang, Arab ada muka yang mata biru ke apa ke kan. Tapi orang Afrika dia view orang-orang Asia macam kita mungkin ni. Cina lah, seorang Cina. So tak pelik kalau orang berkulit hitam, yang orang Melayu berkulit hitam atau berkulit gelap, yang dia akan greet dengan ni hao. Dan ni hao tu sebenarnya dia bukan greet sebab dia nak berkawan. Dia nak melawak lah. Dia nak make fun of kita lah. ourselves. Tahu sebab aku ada pernah tengok dia kalau cara diorang ngejek kita, orang-orang Asia ni diorang suka buat macam ni. betul. Betul. Kurang ajar. Itu pun antara salah satu yang ni lah, yang aku terima lah benda tu. Walaupun kulit hitam kan. Dia buat mata, dia jek guna mata. Dengan mata, dengan tu lah ni hao tu. So kita tahulah kalau ni hao ni mana mata macam kita kan. Dia agak rapat sikit lah. Dia nak cakap kita ni Cina lah. Oh, faham. Dah lah. Mana nak cakap. Sekejap kita cakap kita racist kan. Yang ni confirm kena lah. Ini tak racist guys. Saya tak racist. Tapi memang dia real lah. Dia orang macam tu cari dia orang lain kita. Ke ada je yang baik? Dia sebenarnya itu adalah common punya greed lah daripada kiranya orang. dia macam cara dia nak rapat yang kita adalah dia gurau kasar cara dulu. Nak memulakan komunikasi lah. Tapi kalau setengah-setengah level, contohnya macam dekat dengan pelajar universiti ataupun naik Grab contohnya, tapi dekat sana dia panggil tirhal. Naik tirhal contohnya, ataupun kita pergi hospital, dia akan greet cara baik lah, cara profesional lah. Assalamualaikum tu wajib. Lepas tu dia akan tanya daripada negara mana. Tapi kalau dia dengar Malaysia, dia akan salute kita sebenarnya waktu tu. Dan tahun 2017 tu 2018 tu kan Mahathir naik semula jadi PM. Jadi waktu tu dia ada satu view yang dia, bila dia nampak orang Malaysia, Mahathir bagus.
ataupun Mahathir Kuwais. Kuwais ni bagus lah. Oh, dia macam orang Mesir lah. Ya, betul. Betul. Orang Mesir, kalau jumpa orang Malaysia, kalau kau sebut Mahathir kan, boleh dapat barang diskaun. Serius tak main? Kau sebut je nama Mahathir. Kau dapat diskaun. So itu antara yang terjadi lah. Tapi dekat Sudan, kalau kau sebut Mahathir, kau tak dapat diskaun lah. Dia nak sembang je lah. Cuma dia orang kira dia orang kenal Mahathir. Mahathir dikenali di Sudan, bukan betul. sekadar di Mesir. Betul. Wow. Dan beberapa negara yang aku pergi pun, antaranya Turki pun sama, dia recognize Mahathir sebagai kita punya pemimpin lah. Recently negara apa aku tak ingat, tapi Anwar Ibrahim pun antara yang diorang recognize lah. Orang tu recognize. Weh, aku tak faham tu. Kalau aku tengok kawan-kawan aku yang belajar dekat Mesir, ni kalau aku cakap dah Sudan dekat Mesir, kenapa dia orang ni macam mudah sangat nak ke luar negara? Faham tak? Maksudnya dia orang nak bercuti dekat luar negara tu macam mudah sangat. Tak mahal Okay, mengikut pengalaman aku. Kau dah pergi kat berapa negara je? 1, 2, 3, 4, 5 kot. Mungkin banyak jugalah. Mungkin 5 negara. Tapi memang sepenuhnya waktu zaman dekat Sudan lah. Daripada Sudan lah. Macam mana dia orang boleh pergi? Satu, kalau daripada negara lain aku tak pastilah. Kalau Mesir, Jordan contohnya kan. Aku tak pastilah kalau pasal tambang. Untuk costing kan. Tapi kalau daripada Sudan sebenarnya dia agak mahal. Sebab Sudan ni dia tak connected antara negara dengan negara. Bukan tak connected langsung. Tapi contohnya untuk nak terbang keluar daripada Sudan, kita ada Emirates Airline, kita ada Etihad, kita ada Saudi, kita ada contohnya lagi Turkish Airline. Tapi kalau dekat Malaysia, kita ada beberapa option. Kalau kita nak pergi tempat yang sama, contoh kalau kita nak pergi ke Amsterdam, kan, daripada Malaysia mungkin kita ada Malaysia Airline masuk, Emirates yang tadi aku sebut tu mungkin semua ada. Lepas tu pula tambah contohlah kalau kita ada Air Asia, tambah-tambah murah. So kita boleh dapat dengan option yang lebih murah. Tapi kalau dekat Sudan sebenarnya tak murah kalau nak pergi luar negara. Cuma apa yang, dan juga untuk aku nak keluar untuk seorang student university dekat Sudan ataupun dekat Khartoum, dia tak semudah yang macam orang sangka lah. Aku perlu lalu beberapa proses, antaranya untuk keluar negara, untuk bercuti walaupun tengah cuti SEM. Oh, dia bukan macam kita daripada Malaysia nak pergi luar negara macam tu je, pasport settle. Kita beli, kita ada pasport, kita beli tiket, insurans sikit. Kadang-kadang dia tak ada insurans pun. Kalau dekat Sudan totally different. Walaupun kau tengah cuti semester. Antara ini yang aku dengar adalah melanggar undang-undang antarabangsa sebenarnya. Universiti sebenarnya tak boleh pegang pasport student. Tapi, tapi dekat universiti aku diorang minta pasport. Bila once kau touchdown je daripada Malaysia, dia akan minta kau punya pasport tu untuk diserahkan kepada office. So bila kau pasport kau diserah atau disimpan dekat office immigration university, kau nak minta sesuka hati, dia tak akan bagi. Dia nak tahu kenapa kau nak pakai pasport. Contoh pula. Kiranya memang tak boleh lah orang lain pegang kita punya pasport kan sebenarnya. Tak boleh lah. Kalau kau pegang sendiri, maknanya itu langgar undang-undang lah. Dan itu apa yang aku buat lah waktu tu. Tapi kau nak dapatkan balik pasport kau, dia akan tanya untuk apa kau nak buat. Kalau kau nak pergi travel, so kau kena apply dia punya visa. Dia panggil apa benda aku tak ingat. Tapi untuk visa untuk kita keluar daripada Sudan. So ada banyak proses lah visa tersebut. Ya, betul. Bila kau dah dapat visa ni pula, kau nak kena keluar dalam masa berapa tempoh dia lah yang dia bagi. So sebab tu kos jadi tinggi. Sebab kau tak boleh beli tiket flight sebelum, macam kalau kat Malaysia kita nak travel tahun depan, kita boleh beli sekarang. Bila-bila je kan, tahun ni kan. Tapi kalau kat sana kau kena dapatkan dulu visa, barulah boleh beli tiket. Kau tidak burn lah kau punya tiket. Betul. Sebab tak tahu kau lepas ke tidak. Betul. Sama macam orang yang selalu nak pergi US ke apa, dia orang tak tahu pasal visa tu, dia orang sama ada dia orang lepas atau tidak, dia orang dah beli tiket dulu. Betul. Tapi memang kalau US contohnya memang kita kena ada tiket. Dan memang ada sebab-sebab tertentu lah. Kiranya kalau US ada tiket, lepas tu kena ada visa. Betul. Visa tu betul terlepas. So tiket tu might be burn. Betul. Lagi anjing betul.
So itulah kalau nak kata, sebab itulah aku kata kalau nak kata pelajar-pelajar dekat luar negara, aku tak pastilah kan negara lain, tapi kalau Sudan tak semudah yang disangka lah. Kita orang berdepan dengan beberapa masalah pula. Contohnya untuk dapatkan visa. Untuk dapatkan visa bukan senang. Kalau kau pergi direct seorang-seorang, aku pernah pergi, pengalaman aku pergi direct seorang-seorang. Aku uruskan A to Z. Daripada immigration dekat universiti, lepas tu pergi immigration yang negara punya, aku kena tendang beberapa kali. Pasport hilang lagi. Sebab tertinggal dalam rickshaw, dalam tuk-tuk. Oh. Tiba-tiba tengah proses kita nak balik ni, tiba-tiba pasport hilang. Ui, macam mana gila kau dapat pasport hilang kat negara? So lepas tu aku tanyalah macam mana nak buat dekat embassy kan. Embassy Malaysia. Jadi nak tak nak waktu tu aku kena juga buat pasport aku. So ada satu form emergency yang kita kena isi. Lepas tu adalah benda-benda yang embassy akan minta. Dia akan proses bawa balik Malaysia. Lepas 2 minggu kalau ada orang nak datang ke Sudan, barulah kita punya pasport ada balik. So waktu tu aku nak travel lah waktu tu. Sebelum travel pasport hilang. Lepas tu sebab dalam pasport yang lama ni aku dah proses dengan CHOP apa semua. So nak kena buat balik daripada A sampai Z. A sampai Z. Masuk sampai pula pasport baru tu aku proses macam biasa. Barulah aku boleh keluar daripada Sudan tu. Faham. Kau saya. Oh, dan bila pasport kau dicop oleh negara Arab yang bermasalah pula tu. Sudan antara waktu tu negara yang bermasalah. Bergolak kan. Dekat Calais, apa benda tu, port. Satu port port apa kita panggil? Port macam port Kelang, Pelabuhan. Ada satu pelabuhan dekat UK aku masuk. UK waktu tu daripada Perancis. Kau buat apa doh? Waktu tu bercuti. So sampai dekat Calais tu, diorang tanya soal siasat aku dekat sejam. Macam pelarian lah. Sebab dia nampak aku tiba-tiba, satu yang pertama sebab aku punya CHOP adalah bahasa Arab. Tu satu dia Sudan lah, CHOP Sudan. Yang kedua CHOP Sudan. Lepas tu yang ketiga pula, kenapa kau punya pasport ada 2? Kan kalau satu dah tak dipakai, kenapa kau tak ambil yang boleh pakai saja? Kenapa kau nak kena attach dua-dua? Tapi ada sebab lah kenapa aku kena attach juga, aku tak buang. Sebab bila aku nak balik Sudan nanti, dia akan tengok mana visa yang kau dapat untuk keluar ni. Visa yang aku dapat tu dekat pasport lama. So itulah nak kata susah sebenarnya, tak senang nak keluar, tak senang juga. Lepas tu tak senang, tak murah. Tak murah betul. Macam mana kau boleh dapat duit pergi luar-keluar? Kau niaga kat sana? Tak, aku daripada tahun-tahun yang aku belajar dekat Sudan, aku tak ada pendedahan untuk berniaga, untuk cari duit tepi. Sepenuhnya pama lah. Dia bagi kau peluang untuk pergi sepenuhnya luar pama, negara. tapi aku kena buat costing yang tak masuk akal lah. So kini semurah mungkin lah. Semurah mungkin. Itu yang kau cakap kau backpackers tu. Betul. Kau tanya orang. Tapi backpackers aku tak adalah duduk kat gelandangan apa ke, tak ada lah. Tak adalah pergi UK duduk bawah jambatan. Tak ada lah. At least kita cari bilik lah kan. Kalau tak ada bilik pun dapat katil pun tak apa. Yang penting dapat berjalan, itu je. Okay. Tahun pertama aku sampai 2017 masih aman. Sampailah awal tahun 2018. Kalau seingat aku awal tahun 2018 tu dah mula nampak macam ketidakpuasan hati rakyat kepada pemimpin orang waktu tu. Dia tak puas hati dengan kepimpinan Omar al-Bashir tu sebab dikatakan korup lah waktu tu. Korup, terlalu korup. Dia bermula dekat Khartoum lah dengan kecil-kecil punya protes yang contohnya lepas main Jumaat, diorang akan berkumpul, diorang akan ada canting dia lah. Masuk hujung tahun, dia dah mula kritikal sebab protes tu dah sampai ke luar Khartoum. Ni tempat-tempat yang ada dekat Sudan lah. Kat Salah, bandar-bandar besar dia. Kordofan tak silap. Lepas tu Gadarif tadi. Sampai dekat satu negara dah kecoh. Dan dia spark satu gerakan, dia panggil million apa benda tah. Maksudnya dia target 1 juta orang berkumpul dekat Khartoum. Bila 1 juta tu mulalah dekat mana-mana pelusuk Khartoum ni, kebanyakan orang akan berkumpul untuk demonstrasi
dan dia akan bakar something lah. Sama ada bakar tayar, paling banyak aku jumpa bakar tayar lah. Selepas digulingnya Omar al-Bashir, sejurus diorang tangkap ni, rakyat terus serbu dia punya istana presiden diorang lah. Rakyat masuk je, pecah masuk White House tu, diorang dapat berguni-guni cash dalam bentuk dalam mata wang Sudanese pound, dan juga ada USD, ada beberapa currency luar negara yang lain. Dan bayangkan simpan dalam guni, dalam cash. Yang aku sendiri witness dan depan aku terjadi, tembak-menembak ni yang berlaku sebab waktu tu antara sniper daripada askar berlawan dengan polis. Diorang duduk blok yang lain, berbeza. Dia tiba-tiba berlawan diorang punya senjata diorang waktu tu, sniper dengan sniper lah. Sniper dengan sniper, satu duduk dekat bahagian tinggi, satu duduk dengan rakyat dekat bahagian rendah. So itu yang peluru bukan sesat, memang memang ada tujuan untuk membunuh lah.